Setiap kali kita pandang langit kan, pernah tak terfikir ada satu cerita ke atas sana? Cerita macam mana Malaysia secara diam-diam menakluki angkasa lepas. Dan ni bukan cerita science fiction tau. Ini kisah benar tentang kelahiran sebuah misi angkasa yang dipanggil MIZAT. Cuba kita fikir sekejap. Boleh ke satu projek je mampu ubah bukan setakat teknologi, tapi persepsi dunia dan impian sebuah negara? Ini soalan besar, terutamanya untuk negara-negara yang sedang membangun. Dan untuk Malaysia, masa tahun 90-an dulu, jawapan tu bukan datang dari bumi. Ia datang dari angkasa. Sebuah satelit. Satu nama yang bakal mengubah segalanya. MIZAT. Jom kita selami kisah di sebaliknya. Okey, untuk kita betul-betul faham kenapa benda ni penting gila, kita kena patah balik ke tahun 90-an. Ingat tak, masa tu Malaysia tengah naik digelar Harimau Ekonomi Asia. Wawasan 2020 baru je dilancarkan. Semangat tu, lain macam. Semua orang nak buktikan kita ni boleh standing dengan negara maju. Tapi, ada satu masalah besar. Kita masih bergantung harap pada teknologi komunikasi orang luar dan itu dari segi strategik sangat berisiko. Jadi, apa benda MIZAT ni sebenarnya? Nama penuh dia, Malaysia East Asia Satellite. Tapi jangan silap, ini bukan sekadar antena terapung ke angkasa tau. Ia direka untuk jadi tulang belakang kepada keseluruhan infrastruktur TV dan komunikasi negara. Inilah kunci kepada kedaulatan digital kita. Dan projek ni memang laju macam roket. Serius, Mei 1994, diorang tanda tangan kontrak. Tak sampai 3 tahun kemudian, pada November 1996, Malaysia dah ada bukan satu tapi 2 satelit ke orbit. Ini bukan angan-angan, ini satu pecutan yang memang luar biasa kat pentas dunia masa tu. Dan dari mula lagi, visionnya tu besar. Bukan untuk Malaysia je. Cuba bayangkan skop dia. Dari Tembok Besar China sampai ke pulau-pulau kat Indonesia. Ambitionnya nak jadi raja komunikasi kat rantau ni. Wah, satu langkah geopolitik yang sangat berani. Tapi kan, nak faham kenapa projek ni betul-betul game changer, kita kena zoom in sikit. Sebabnya, ini bukan cerita beli teknologi siap pasang je. Sebab, inilah rahsia dia. Satelit MIZAT 1 dengan MIZAT 2 ni, dia bukan model biasa-biasa. Ada 3 kelebihan tersembunyi yang buatkan dia jadi antara yang paling canggih di dunia waktu tu. Okey, masa tu model standard yang popular untuk satelit ni nama dia Boeing 376. Anggap je lah ia ni macam kereta Toyota lah dalam industri satelit. Popular, tahan lasak, ramai orang guna. Jadi, Malaysia pun pilih model ni sebagai asas. Kat sinilah ceritanya jadi best. Malaysia tak beli model standard ni macam tu je. Diorang modify habis-habisan. Jadikan MIZAT ni perintis. Pertama, panel solar dia bukan pakai silikon biasa. Dia pakai gallium arsenida. Hasilnya, boom, 40% lebih power. Kuasa lebih ni maksudnya, signal siaran lagi kuat, lagi jelas, boleh siar lagi banyak channel TV serentak. Macam tukar enjin kancil masuk enjin Ferrari lah. Kedua, antena dia lagi ringan tapi lagi power. Dan ketiga, sistem enjin dia sendiri tu lagi jimat minyak, so dia boleh tahan lagi lama ke atas sana. Senang cerita, Malaysia ambil model yang dah bagus dan jadikan ia luar biasa. Jadi, faham kan? Semua upgrade ni bukan untuk suka-suka. Ia bermakna satelit kita bukan setakat setanding tapi lagi power dan lagi efisien dari banyak satelit lain ke angkasa. Ini bagi Malaysia satu kelebihan strategik yang betul-betul real. Okey, kalau lompatan pertama tahun 1996 tu, misi dia nak tawan rantau ni. Babak seterusnya dalam kisah MIZAT ni, misinya untuk tawan dunia. 10 tahun berlalu, lepas kejayaan pertama tu, pada Disember 2006, MIZAT 3 pula dilancarkan. Kali ini dari Kazakhstan. Dan yang ni adalah satu tahap yang baru. Misi untuk MIZAT 3 ni, jauh lagi besar. Dah bukan cerita pasal Asia Tenggara je. Cita-citanya sekarang nak letak nama Malaysia atas peta komunikasi global. Nak lawan head-to-head dengan gergasi-gergasi dunia. Dan betapa besarnya cita-cita tu, boleh kita simpulkan dengan satu nombor je. Satu nombor yang memang gila. 70%. Ya, 70%. Maksudnya, 7 dari 10 orang ke atas muka bumi ni duduk bawah liputan satelit Malaysia. Bayangkan, dari pemain serantau je, sekelip mata, boom, MIZAT dah jadi gergasi global. Cuba tengok perbezaan dia. Kita mula kat sini je, liputan serantau. Lepas tu, dengan MIZAT 3, bam, terus meletup capaiannya ke lebih 100 negara. Separuh Afrika, Eropah Timur, Timur Tengah, Australia, semua sekarang bawah payung Malaysia.
Jadi, selepas berpuluh tahun, apa sebenarnya kesan projek ni? Apa legasi yang ia tinggalkan untuk kita hari ni? Sebab kita kena faham tau, nilai sebenar Meset ni bukan sekadar pasal rancangan TV yang kita boleh tengok, tak. Ia jauh lebih dalam dari itu. Ia pasal asas pembinaan sebuah negara moden. Cuba fikirkan. Pertama, kedaulatan. Malaysia sekarang kawal sendiri komunikasi kita, tak perlu harapkan negara lain. Kedua, ia sambungkan kita semua, terutamanya saudara-saudara kita kat kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak, bagi diorang akses pendidikan dan maklumat yang sama macam kita kat bandar. Ketiga, ia jadi tapak untuk ekonomi digital kita yang ada sekarang ni. Dan yang paling penting, ia hantar satu mesej yang jelas kepada dunia, Malaysia bukan lagi penonton. Kita adalah pemain utama dalam arena teknologi global. Jadi, semua ni bawa kita balik kepada soalan asal tadi kan. Apa sebenarnya ramuan rahsia untuk satu kejayaan yang sebesar ni? Jawapannya, ada 3 benda. Keberanian, keyakinan dan visi. Keberanian untuk pertaruhkan duit pada teknologi yang orang lain pun ragu-ragu. Keyakinan untuk buat satu lompatan besar pada tahun 1996. Dan visi yang tak tengok sempadan negara, tapi terus pandang ke bintang. Kisah Meset ni bukti apa yang Malaysia mampu buat. Persoalannya sekarang, bila kita pandang ke depan dengan macam-macam cabaran dan peluang baru, apakah agaknya lompatan gergasi kita yang seterusnya? Itu soalan untuk kita semua fikirkan.